KB Channel. Saya bergurau dengan rakan-rakan dalam PAS. Tak usahlah bertanding. Letih. Tentu dah kau tak menang. Duit habis. Letih dapat. Masa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bagi je lah kepada BN menang percuma. Kalau saudara-saudari rasa nak betulkan kesilapan, saudara-saudari nak menebus kesalahan, dulu tersilap mengundi bersatu, inilah masanya, masa PRK inilah. Datanglah, undilah calon Barisan Nasional. Adalah pelik kalau orang muda di air kuning dalam PRK memilih wakil rakyat pembangkang. Pelik. Kalau saudara ingin kekal dalam PAS seumur hidup pun kekallah, tolong undi BN. Nak kekal dan sebagai ahli bersatu seumur hidup pun kekallah, undi saja undi BN. Jangan bagi tahu orang. Undi BN. Ada orang komen, mengapa Datuk Syahrani meletakkan targetnya 18,000. Ada orang kata saya mimpi di siang hari. Datuk Dr. Kamal, saya cikgu matematik. Matematik tambahan lagi, fizik lagi. So biasanya kira itu tepat. Dia ambil kira DY/dx sana sini, betul. Saya tidak terang, sebab perkiraan saya ada 31,897 pengundi yang akan mengundi. Tapi of course tidak semua keluar, kita tahu. Yang sakit gigi, yang pening, yang dari Singapura, barangkali tak keluar. Melihatkan kepada rekod air kuning, biasanya akan keluar 75%. Jadi saya letak 75% sebagai target untuk yang keluar mengundi. 75% daripada 31,897, ia bermakna lebih kurang 24,000 pengundi akan keluar mengundi. Dengan kerja kuat yang kita buat, bermakna 24,000 orang pengundi akan keluar mengundi. Saya bergurau dengan rakan-rakan dalam PAS. Tak usahlah bertanding. Letih. Tentu dah kau tak menang. Duit habis. Letih dapat. Masa 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bagi je lah kepada BN menang percuma. Tapi rakan PAS dia kata tidak boleh, sebab dalam genggaman kami sudah ada 6,000. Dia ambil kira rekod dia dapat undi pada tahun 2022 6,000. Dia kata dalam genggaman kami ada 6,000. Saya jawab dengan lidah yang pasif, ambillah 6,000 ke apa, genggam sungguh-sungguh, hak 18 tu aku. 24,000 tolak 6,000 kan 18. Betul tu kan? 18,000 target saya. Yang kedua, mengapa saya kata nak 18,000? Sebab jika semua pengundi BN tahun 2022 kembali keluar mengundi, ada 9,088 undi. Jika semua pengundi PH, kerana PH janji macam mana dia buat kerja untuk mahkota, dia akan buat kerja yang sama untuk air kuning. Bilangan pengundi PH 2022 itu adalah 6,875 undi. Jika semua itu ditambah 1 campur 1, 2, 9,088 undi BN tambah dengan 6,875 undi PH, jumlah dia ialah 15,963. Ambil kalkulator kat dia. 15,963. Saya kata diskaun 963 tu mungkin ada yang meninggal, ada yang sakit. Bermakna BN campur PH simply 15,000. Kalau 15,000 itu baru kerja orang tapah aja baru. Kerja orang tapah ni, kerja pemuda tapah, kerja wanita tapah, kerja puteri tapah ni dapat 15,000 tahun 2022. Ni yang kita bagi satu negara ni, mana kita punya ni? Sebab itu yang datang jauh ni, yang saya kata saya sangat hormat, dan saya ni anak-anak saudara-saudari yang datang daripada Perlis, yang datang daripada Johor, Terengganu, Kelantan, Melaka, semua datang ramai-ramai ni, tolong cari 3,000 lagi. Baru jumlah dia 18,000. Sebab itu saya nak bagi tahu, jika ada orang tapah ini melatah,
Jika dicucuk, dia kena sebut 18,000 dulu, baru sebut benda lain. Melantah dia mesti 18,000. Tadi ada seorang sahabat saya ikut sampai pagi tadi lagi. Ada seorang rakan India saya, dia kata, Datuk bagi salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030, ada satu salam lupa, salam 18,000. Ingat, ini bukan retorik, it can be done. Sebab ada bilangan pengundi baru 1858 orang pengundi baru yang umur 18 masuk daripada 1 Januari 2023 sampai 28 Februari 2025, 1875. Kalau kita rajin kerja kuat, boleh dapat 1,300. Itu sudah cukup kuat. 1858, tolong cari 1,300. Sekurang-kurangnya dapat lebih lagi bagus. 1,300, nak cari 1,700. 1,700 tuan-tuan dan perempuan ada di kalangan pengundi-pengundi yang dulunya masuk orang muda pun dia tidak keluar mengundi. Walaupun JR kata dia pengundi putih, dia dah mari ke bilik rakan kita, dia dah pakai cap kita, dia dah pakai t-shirt kita, yang wanita dah pakai tudung kita, dah makan nasi lemak kita, dah minum air cap mineral kita, air cap mineral pula, air mineral cap BN kita, dia dah minum. Tapi pada hari mengundi itu dia tidak keluar mengundi atas sebab-sebab yang dia saja tahu. Dia tak keluar. Ada orang dia kata semangat aku ni tinggi, jika disuruh dia jerit hidup BN, dia berdiri atas rostrum ini, hidup BN, dia nak bagi tahu kepada dunia bahawa dia adalah penyokong kuat BN yang paling kuat. Jika dibelah dadaku ini, katanya nescaya akan terpancul bendera BN berkibar-kibar. Kuat ni semangat dia, tapi dia tak keluar mengundi. Semangat BN, kesetiaan BN hendaklah diterjemahkan dalam kertas undi. Ada ramai, saya katakan tadi, kalau kita boleh capai 1,300, boleh pergi cari lagi pengundi-pengundi yang dulu tak keluar mengundi, namanya ada, kita dah bagi kepada PDN. Dan kalau pemuda kita hebat, pemuda kita hebat, bukan kalau, memang pemuda kita hebat. Saya ada keyakinan, saya beri kepercayaan penuh, saudara-saudari, kita boleh menyedak masuk, boleh pergi kempen. Ada lebih kurang 6,812 orang pengundi yang dahulunya mengundi PN. Mengundi PN tahun 2025, tahun 2022. Kita sebenarnya ada kemampuan. Saya tahu tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari ini ada skill. Macam mana nak pergi mendapatkan undi daripada mereka? Orang muda waktu itu dia mengundi ikut trending. Kadang-kadang dia pun tak faham mengapa dia pergi undi PAS. Saya cuma nak bagi tahu, tadi saya cakap benda yang sama dengan MCA tadi. Ada satu klasik kes 2019 pilihan raya kecil Tanjung Piai. Saya ketua pembangkang masa tu pergi Tanjung Piai. Calon MCA Wijek Singh 2018, Wijek Singh kalah kepada Bersatu 500 undi. Betul kan? Tahun 2019 Wakil Rakyat Bersatu itu meninggal dunia, diadakan PRK Tanjung Piai. Tuan-tuan dan perempuan, kita semua turun dan syarahan kita kepada pengundi-pengundi, termasuk orang muda. Kita katakan, wahai anak muda Tanjung Piai, jika saudara-saudari rasa silap mengundi Bersatu pada tahun 2018, kami maafkan saudara-saudari. Maafkan dia. Jangan marah. Marah dia lari. Maafkan dia. Dia dengar kita maafkan dia. Kalau saudara-saudari rasa nak betulkan kesilapan, saudara-saudari nak menebus kesalahan, dulu tersilap mengundi Bersatu,
inilah masanya, masa PRK inilah datanglah, undilah calon Barisan Nasional. Tahukah kita pada waktu itu Wijek Singh, calon MCA Barisan Nasional pada 2018 kalah 500 ini, 2019 menang dengan majoriti 15,000 undi. From where the voters come? Mana datang pengundi? Pengundi yang sama mengundi 2018, pengundi yang sama datang 2019. Manusia dinamik, orang muda dinamik, dengan kebijaksanaan orang-orang muda pergi berkempen rumah ke rumah, dengan kebijaksanaan orang muda mengadakan program untuk ajak orang muda mengundi. Akhirnya orang muda Tanjung PI 2019 memenangkan calon Barisan Nasional 15,000 undi majoriti. Datuk Dr. Akmal dan pimpinan-pimpinan pemuda, saya letak harapan dan keyakinan penuh rakan-rakan orang muda boleh melakukan yang sama seperti mana yang telah saudara-saudari buat semasa Tanjung PI. Ada 6,812 orang yang dahulunya tersilap mengundi PN. Mudah saja bagi tahu kepada mereka, dalam video boleh ditayang saya punya ucapan, adalah pelik kalau orang muda di air kuning dalam PRK memilih untuk memilih wakil rakyat pembangkang. Pelik. 2022 saya faham sebab waktu itu kita nak pilih kerajaan. But now, kerajaan sudah ada. Kerajaan dah ada di pusat, kerajaan dah ada di negeri. Keputusan pilihan raya ini tidak mengubah kedudukan kerajaan, tetap ada. Sebab kerajaan Perak sekarang ada 33 kursi, 26 pembangkang, 33 kerajaan. Meninggal seorang ada 32. Saya cuma minta kembalikan kepada 33. Kita letakkan Dr. Yusri supaya kalau dia menang nanti kembali kepada 33. Cuma orang air kuning yang bijaksana kena faham, kali ini undilah wakil rakyat parti kerajaan. Hendaklah pada 26 hari bulan nanti, jika sekiranya kita dapat mencapai 18,000 undi, 18,000 satu undi, satu tu hak dia, 18,000 hak orang lain. Tuan-tuan dan puan, boleh pergi jumpa pemuda PN, boleh jumpa pemuda Bersatu, boleh beritahu dia kalau saudara ingin kekal dalam PAS seumur hidup pun kekallah, tolong undi PN. Nak kekal dan sebagai ahli Bersatu seumur hidup pun kekallah, undi saja, undi PN. Jangan bagi tahu orang. Undi PN. Tahulah kita kalau kita dapat undi lebih 18,000 nanti, ada orang PN yang memberi undi kepada kita. Saya yakin Datuk Dr. Akmal dengan bimbingan pimpinan Dr. Akmal, para penggerak yang ada depan saya ini, melihatkan kepada cara kita berdiri, cara kita angkat tangan, cara kita jerit, wajah-wajah ceria depan saya ini adalah merupakan wira dan wirawati yang akan menentukan kemenangan kita pada bulan nanti. Saya nak pergi, ada satu program lagi pukul 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.